Innallaha sayubtiluh. Sesungguhnya Allah akan batalkan sihir kamu tu. Saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan surah Yunus ayat 81 muka surat 218 juzuk yang ke-11 tentang ayat pembatal sihir. Apabila Firaun nak berhadapan dengan Nabi Musa AS dengan Nabi Harun, maka tuan-tuan dan puan, Firaun berkata kepada orangnya, kepada kroni-kroninya, bawalah kamu kepadaku sekalian ahli sihir yang mahir. Maksudnya tuan-tuan dan puan, bukan ahli sihir yang biasa-biasa yang menentang Nabi Musa AS, tapi Firaun laknatullah ini dia panggil dan kumpulkan semua ahli sihir yang ada PhD tuan-tuan. Untuk lawan siapa? Nabi Musa seorang tuan-tuan dengan Nabi Harun. Ayat pembatal sihir. Kalau tuan-tuan pergi Darul Syifa, mereka akan beri tuan-tuan dan puan ayat ni lah. Ayat pembatal sihir. Maka setelah tiba ahli-ahli sihir itu tuan-tuan, tiba tuan-tuan dan puan, sampai ahli sihir itu berkata kepada mereka oleh Musa, maka lemparkanlah apa yang kamu hendak lemparkan. Maka tuan-tuan dan puan, ayat pembatal sihir ayat 81 Allah sebut falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Maka setelah ahli sihir itu melemparkan tuan-tuan dan puan tali-tali, katalah Musa, apa yang kamu datangkan dengannya itu sihir. Nabi Musa kata itu adalah sihir. Maka tuan-tuan, innallaha sayubtiluhu, sesungguhnya Allah dia akan membatalkannya. Allah akan membatalkan sihir kamu tu. Tuan-tuan, Nabi Musa yang sebut tuan-tuan. Jadi kita tuan-tuan, bila kita baca, bila kita faham, maka tuan-tuan dia akan memberikan kesan yang mendalam. Jadi tuan-tuan, ni ayat pembatal sihir. Jadi tuan-tuan, innallaha sayubtiluhu, sesungguhnya Allah akan membatalkan sihir kamu. Masya-Allah tuan-tuan.